Tiga challenge penting sebelum tuan-puan mulakan simpanan emas. Sebelum tu, tuan-puan boleh save dan share video ni untuk kerjakan di masa akan datang. Pertama sekali, tuan-puan kena faham dulu asas simpanan emas. Paling basic untuk tuan-puan bermula adalah tuan-puan boleh dapat dan baca buku Wang Emas hasil tulisan mentor saya sendiri, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Tuan-puan akan faham emas ni bukan simpanan jangka masa pendek, tapi emas ni adalah simpanan jangka masa panjang, at least 2 tahun dan ke atas. Kedua, tuan-puan perlu letakkan matlamat dan simpanan. Cuba tuan-puan fikir, apa matlamat dan target tuan-puan nak capai dalam kewangan tuan-puan dalam 2 tahun dan ke atas. Sebagai contoh, macam saya sendiri, simpanan emas saya adalah sebagai dana persediaan dana untuk menaikkan umrah haji, dana kahwin dan sebagainya. Percayalah, bila tuan-puan ada matlamat, tuan-puan akan lebih konsisten dalam tabungan emas. Dan tuan-puan akan nampak emas akan bertambah lebih cepat. Sebab apa? Sebab tuan-puan dah tahu tujuan tuan-puan itu lebih jelas. Dan yang terakhir, yang ketiga, tuan-puan boleh letakkan bajet bulanan tuan-puan. Yang tuan-puan boleh menabung secara konsisten. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Tak ada masalah dalam akaun emas public gold. Tuan-puan boleh menabung emas dengan bajet serendah RM100 saja. Kita ikut pesan pakar, sebaiknya kita letak simpanan at least 10% dalam pendapatan kita. Jadi tuan-puan yang dah jelas dan bersedia untuk mulakan simpanan emas di public gold, boleh klik link di bio saya bantu dengan sebaiknya. Tuan-tuan follow saya apa-apa tentang ilmu emas dan kewangan. Semoga bermanfaat. See ya.